Assalamualaikum semua. Nama aku Umay. Ini cerita aku dengan adik aku Umi. Cerita ni biasa sangat pasal rumah pusaka. Parents kami dah meninggal dunia. Rumah tu kami jadikan rumah sewa. Diurus oleh makcik kami. Tiap bulan, duit sewa masuk terus dalam akaun aku dengan adik. Waris faraid lain semua dah lepaskan bahagian mereka. Dulu, tak ada masalah. Tapi awal tahun lepas, adik aku Umi nak kahwin. Dia bagi tahu dia nak duduk dalam rumah pusaka tu bersama suami dia. Dia sendiri yang usul dan janji. Kak, aku akan bayar bahagian kakak macam duit sewa rumah tu. Aku setuju sebab aku faham dia pun ada hak. 3 bulan pertama, suami dia bayar. Masuk bulan keempat, hutang dulu kak. Sampai hari ni masih hutang. Bila aku telefon minta bayar, tiba-tiba adik aku berubah. Rumah pusaka pun kena bayar ke? Tu pun rumah aku juga. Kenapa nak bayar? Macam-macam alasan dia bagi. Aku faham, rumah tu hak dia juga. Tapi aku pun ada hak. Aku bagi tahu dia, kalau tak mampu bayar bahagian aku setiap bulan macam yang kau janji, jual je rumah tu. Bahagi 2 duitnya. Dia tertegas tak nak jual. Ada sentimental value, katanya. Aku suruh dia ambil terus rumah tu, tapi bayar bahagian aku sekaligus. Dia tak setuju. Senang cerita, dia nak duduk. Aku pernah buat-buat nak pindah masuk rumah tu sebab tu pun rumah aku juga. Dia kata, tak boleh bilik tengah dah jadi home office dia, bilik ketiga jadi store. Lagi satu, baru aku tahu dari makcik aku, adik aku ambil semua barang kemas arwah mak aku. Makcik suruh dia share dengan aku, tapi dia bolot sorang-sorang. Angin aku lagi teruk. Sekarang ni, aku dah tak bertegur sapa dengan adik aku. Aku dah banyak kali mengalah. Kali ni aku mengalah lagi, tapi jangan harap aku halalkan bahagian aku. Rasa macam kena tikam belakang. Rasa macam kena pijak. Solusi paling waras dalam kepala aku. 1. Jual rumah tu, bahagi 2 duitnya. 2. Atau dia ambil rumah tu dan bayar bahagian aku. Tapi duit sewa sebulan pun dia tak mampu bayar. Macam mana nak bayar lamsam? Jadi aku rasa jual je paling logik. Duit tu boleh jadi deposit rumah baru untuk dia. Itulah ceritanya. Faraid tu adil, tapi manusia tak semestinya adil. Jika ada sebarang pertanyaan, boleh komen di bawah video ini. Sila layari pewarisan.my untuk ketahui lebih lagi tentang urus pusaka. Terima kasih kerana menonton.